Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dan channel saya. Hari ini hari Rabu 19 November 2025 Masehi bersamaan dengan 28 Jamadil Awal 1437 Hijriah. Okay, seperti biasa. Sekarang ni pukul 5.54 petang. Seperti biasa video dari kita untuk hari ini. Kemarin setelah buat video dari report tu, saya terus pergi ke Kedai Fikri minum petang, lepas tu semayang maghrib di masjid Kedabah. Ada kuliah seperti biasa lah, ada hari Selasa mana hari Rabu dan juga hari Rabu malam Khamis biasa ada kuliah. Lepas tu lepas kuliah tu ada jamuan sikit, lepas tu singgah pula Kedai Fikri balik. Lepas tu pada pukul 11.30 saya balik. 11.40 saya balik. 11.40 malam baru saya pulang ke rumah. Lepas tu relax, tidur tu lewat juga lah dalam 12.40 juga lah tidur tu, 12.50 pula baru tidur. Bangun 50 minit pagi, bangun mandi-mandi, semaya subuh, kemudian makan sarapan. Lepas makan sarapan terus pergi ke dari pukul 8 sampai 10 baru pergi. Baru pukul 8.10 baru pergi, 6 minit baru pergi ke Kedai Fikri. Lepas tu makan minum pula situ. Lepas tu dari pukul 8.50 tolak pergi kerja. Dan balik sampai sana dan pukul 9 bawa kerja. Kerja hari ni pasang mozaik saya buat seminggu untuk pasang mozaik lah. Lepas tu dia kerak mozaik pun saya lah. Dia tukar aku dia buat tu bahagian pasal tu, pasang mozaik tu. Okay, saya buat seminggu lah. Tengok basuh bahagian alat-alat dia tu lah. Lepas tu siap sekejap lawak juga lah. Belah itu pun bila-bila nampak simple pun rumit lah juga lah. Siap kerja dalam pukul 50, pukul 3.50 lawak. Lepas tu sifat-sifat bahagian tu pukul 54, pukul 3.54 saya balik, main singgah sini lah, tak klik rumah. Balik tu terus mandi sampai sini, terus mandi semaya Zuhur pada pukul 4.8 minit baru semaya dahulu. Asal ini 4.15 dah balik lah. Semaya asal 4.20 ni tu tak ada warga apa lah. Bagi tak ada sebab tambah Shopee pun tak ada siapa lagi. Lepas tu tak ada warga pas panjang tu lah, tak ada warga apa lah. Sekadar ada update internet Facebook gitu lah. Okay, saya rasa sekadar itu saja untuk sesi video dari report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.